Woi, baik. Assalamualaikum guys. Hari ni saya turun mancing lagi dekat spot favourite pantai di Mesir. Jadi target utama kami hari ni nak cari ikan tamuk. Tapi macam biasalah, kita tengok apa rezeki hari ni. Okey, sekarang saya dah berada di spot mancing. So tadi kita dah tabur roti dan sementara tunggu ikan tamuk datang, kita main bottom dulu. Semoga ada hasil untuk hari ni. Let's go. Kau baju macam ni Nak. Jangan lah. Ni target apa ni? Saya target sini paling-paling jenah bantal dengan penggiri tu je. Ini Mal target apa Mal? Target apa? Kadang lama je lah. Mat. Oh, ada sikit. Kalau boleh pagi. Pari Oh, air cantik, air cantik. Ha? Cuk masak. Kedai. Itu kedai. Alamak. Amal dia pandai tu. Dia bagi tempat hari tu. Oh, spot ni Kerapu Monster. Macam jig tu. Macam jig tu. Ada. Ingat tak ada. Apa? Oh, strike yang pertama. Cepat sikit. Ni kerapu panau Kelapa manis. Manis tau. Mantap Mal. Strike yang padu pada Mal. Strike yang kedua. Lama api tak ada ni. Api tak ada. Empat ekor. Strike yang kedua daripada Mal. Okey, ikan. Umpai. Alhamdulillah. Strike kerapu. Alhamdulillah. Dapat juga. Apa ni kecil lah. Datang. Seekor yang nampak. Baling lagi uti. Ni. Tu. Pak.
Alhamdulillah. Kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Besar gila. Besar. Lucut pula. Allahu Akbar. Lepas lagi. Lepas lagi. Apa dia ketat tu? Ni video ni. Weh, baik. Aduh. 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 Tak ada sahur. Aku tak bawa. Lupa lah. Tak ada. Oi, lagi botol dah sekejap. Gemuk kan? Gemuk. Baiklah Mal. Mal. Santai-santai baru jalan. Aduh. Bawa ke situ tu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mari lagi. Dapat lagi. Baik ke sana je Pak, aku tenang keluar. Betul-betul makan Ada lah besar, kecil je. Gua tengok lagi. Semua tengok lagi. Betul-betul besar. Memang besar lah. Itu dia. Ini dia. Sama lagi. Tak besar. Sama. Cerita ni apa betul-betul? Macam tadi. Macam tadi je. Tengok ada bekas tak? So besar. Satunya kan. Sean. Sean. Alhamdulillah lah. Ada juga ikan nak makan. Alright guys, itu je untuk trip kali ini. Walaupun tamuk banyak bagi dugaan, tapi kami tetap enjoy mancing. And kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi next trip. Bye bye.